Nak bawa gimana mesin air batu tu? Aku nak bawa balik lah. Sebab benda ni, mesin air batu ni, kau tengok ni. Mesin air batu ni, dia portable. So kalau kau nak bawa kat mana-mana, senang. Kau cocok je, dia pakai plug 3 point. So kau cocok lah kalau kau pergi hotel ke, kau pergi balik kampung ke. Mesin air batu ni memang mudah lah untuk aku kalau lagi-lagi balik kampung. Mak aku selalu tanya, "Abang, air batu ada?" Dah tak pasal-pasal aku nak pergi luar, nak pergi beli dekat kedai. Ni, cara buat dia senang je. Macam aku review lah sebelum ni. Kau tekan dekat sini, kau on dia. Lepas tu kau boleh pilih kau nak buat air batu kecil, kau nak buat air batu besar, pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu dekat bawah ni pula, kalau air kau kotor ke apa, kau jangan risau, kau buang je. Kau buang je bawah ni, nampak ni, dia ada dia punya ni. So kau cabut, nanti air-air kotor tu keluar, kau refill lah balik air-air yang bersih. Macam gitu lah. Kau tak ada kan mesin batu ni? Kalau kau tak ada, kau beli lah. Aku share link kat bawah ni. Harga dia memang pricey sikit, tapi pada aku berbaloi lah kan. Senang lah bawa balik kampung. Okay, aku gerak dulu. Assalamualaikum.